Assalamualaikum, salam sejahtera. Ya, bang. Hari ini kita akan memulakan company trip MZK 2026 ke Pulau Redang. Redang, ya. Sekarang pada pukul 9.50. Jadi semua berkumpul dekat Setiawak Pucuk. Kemudian kita akan naik bas berhenti dekat Jeti Taman Tamadun Islam Betul. Kuala Terengganu. Mantap. Okey, jom kita ikuti perjalanan company trip MZK 2026 4 hari 3 malam. Let's go. Yang atas. Ini dekat Rocky ni. Jalan sesuai. Jatuh nanti. Kita berhenti sekejap solat subuh di Masjid IBD. Tengok bang, tidur okey tak? Oi, okey. Aku okey. Tak ada masalah. Tadi kita gerak pukul tepat pukul 10 kita gerak. Sekarang kita dah sampai 5.30. 10 dalam 7-8 jam lah. Jadi perjalanan tadi lancar. Cuma tak dapat tidur je lah. Okay, walaupun kita tak dapat tidur tapi dia punya vibe dia tu subuh tu memang udara tu segar bagi kita semangat untuk memulakan hari ini. Kereta yang awak minat tu. Memang nak cakap jauh-jauh ke? Kita jadi pengantara. Kita cakap apa? Lepas ni kita nak pergi makan dekat apa nama Kak Lia? Kedai makan Sina. Sekarang pukul 6.30 jadi Makan dekat kedai makan patah. kedai makan pagi. Ya. Tak nama kedai makan Sina. Perut pun dah lapar. Jom kita tengok apa yang ada dekat sana. Acah. Kau makan apa? Kau makan roti canai. Air? Minum air. Miza? Miza dia makan nasi lemak. Harga dia ada ke? RM4. Ni contoh harga. Ni apa nama? RM2, tak tahu. Ni dekat order tapi tak nak makan. Macaroni. Order tak nak makan. Pasal dia makan roti canai. Apa ni? Fai, kau makan apa Fai? Makan apa tadi? Nasi daging lah. Sedagak. Nasi daging kat toko. Ini tak jumpa nasi dagang. Tak, nasi dagang baru sampai tadi. Oh ya, baru sampai. Baru sampai. Berapa harga dia?
dagang harga RM5. Oh, mana yang kau sampai tadi tak ada. Pergi lah makan, second round. Kau nak makan tengah hari juga lah. Tengah hari pukul 12.30. Aku ni tengah fikir Ferry. Mana Ferry? Takut apa? Ferry besar bang. Ferry tu besar. Kerusi ni. Kalau macam best ni aku duduk seorang tak apa. Apa? Kita stay tune Stay tune. untuk Ferry nanti. Ada aku duduk kat atas sejam. Jadi insyaAllah Muhammad. Ha. Yes. Okay, sekarang ni kita dah daftar lah. Settle lah. Daftar untuk Laguna. Kemudian kita nak bayar untuk melimpah. Yes. Satu budak, satu dewasa. Okey, saya letak. Pendaftaran pun dah settle. Kita dah daftar untuk Laguna Redang Resort. Kemudian kita dah beli tiket untuk Marine Park. Harga tiket untuk dewasa RM5, untuk kanak-kanak RM2. Jadi sekarang kita tengah tunggu ferry ataupun bot untuk ke Laguna Redang Resort. Alhamdulillah kita telah sampai dekat perjalanan mengambil masa 1 jam 45 minit. Uish. Oh, tak ada duit. Panggil dia. Jangan. Bisa ambil air, minum. Siapa nak air? Air tak? Ni air apa? Sekarang ni kita ada kat lobi. Kita sedang tunggu untuk makan pukul 12.30. Lepas 12.30 tu baru boleh kita masuk check in pukul 2. Pukul 2 dekat resort. Jadi beg semua telah diambil tadi oleh train. So
Kita datang sini pun tadi pun naik train. So kita tunggulah untuk makan pukul 12.30 and then kita check in pukul 2. Okay, dapat bilik. Pagi 6.48. Makan dulu. Nanti turun. Baru dapat gas. 6.48. 6.48. Makan dulu. Okay. 6.48 ah. 6.48. Jom kita makan dulu. One humongous meal later. Okay, kita dah telah sampai ke bilik 648. Ini dia punya balcony. Then ada balcony. Lepas tu dia ada warning kat sini cakap beware of monkeys. Do not feed them. Lepas tu kenapa tak akan seluar ni? Dia ada satu queen size bed, 2 single bed. Lepas tu ada satu extra mattress. Ni toilet dia. Okay, toilet dia besar juga, kemas. Bagi shower gel free. Okay, itu saja. Ini ada cupboard. Kita nak pergi snorkeling untuk hari yang pertama. Pukul 3 snorkeling. Sebelum tu kita kena sewa dulu snorkeling punya equipment. Mask, snorkel dengan safety vest. Jom pergi ke recreation center. Okay, hari ni kita akan Pergi snorkeling. pergi snorkeling. Tidak tinggal laut, ada ikan. 648. Apa cakap Tapi ada. tak ingat untuk life jacket sebab emas. Ni boleh masuk dalam air. Tengok ah dekat video ni nanti. Muhammad. Oh, Link Traffic and Jacket. Trick. Company. Muhammad Fadil. So jaket sini berapa? Saya nak 2. Yang ni kita charge dulu. Cakap boleh bayar dekat depan. Lepas tu cash dah. Cash dah. Oh. Kita dah sewa safety vest. So mask dengan snorkel kita tak sewa lah. Sebab dah ada bawa sendiri. Harga untuk safety vest RM15. Untuk snorkel dengan mask RM15 juga. So total RM30. Tapi kalau dah ada mask bawa sendiri, so kita sewa safety vest RM15. Nasib baik sempat sampai pukul 3. Okey, alhamdulillah sempat sampai. Tapi kena tunggu juga geng-geng lain. Tu Pak dah ada dah kat belakang. Ramai ni nak pergi trip ni. Trip snorkeling. Ni last spot. Itulah. Tengah tunggu Cipa kau last sekali. Fight okey tadi. Tunggu dah. Oh, tengah rekam. Mana tengok rekam. Nak cakap apa? Perasaan macam ni? I'm Pirate of Lanang. Belayar di Terunggan. Kita mandi lajen. Oh, tu dia. Tak faham. Oh, dah faham ya? Hati-hati. Tengok bawah.
Iza, siap. Misha tak nak cereal ke? Ha, tak payah. Ya, tolong. 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 Selamat pagi. Ini hari kedua company trip JK206. Okay, hari ini kita tak ada snorkeling trip. Kita ada aktiviti sukan sahaja. Pagi hingga malam. Tapi tengok cuaca. Panas gila. Baru pukul 9. Alhamdulillah. Tadi hujan. Pukul 7. Hujan pun dah berhenti. Hujan pun turun panas tu. Okey. Jadi kita nak start dah kita punya sukan nikah. Kita tengok apa permainan yang ada. Okay, sekarang kita nak main game. Kita tengah berkumpul untuk lawan laki lawan perempuan. Laki lawan perempuan ke? Ya, itu laki lawan perempuan. Oh, dia kedua. Lagi kita campur undi. Macam tak adil lah. Cik Razif tak ada. Ambil nombor. Laki lawan perempuan ke? Tak, dia nak bagi balance. Cik Razif tak ada. Supaya balance 1.1 ada perempuan berapa laki. Baik. Okey. Satu je ambil. Cepat lagi ambil. Bang, cakap sikit bang. Cepat. Suara. Alah. Aduh, banyak okey lah. Ada game apa? Warna tu warna apa? Ungu kan? Purple. Purple lah. Purple dengan merah. Lawan. Tengok siapa menang. Stay tune. Okay, terbalik. First game kita main sandal music. Music chair. Lari pusing dengar music. Tu berhenti. Bila music stop, step on sandal. Ya, macam tu. Step. Apa yang tak dapat selipar? Masuk bijaknya. Ha! Sempat lagi nak lari. Macam mana dia boleh dapat? Ni macam mana ni? Macam mana kira ni? Macam mana kira? Jalan. Satu. Satu. Dua. Okey, tiga masuk. Jalan.
Berapa? 3. Kumpulan kuning 3. Kumpulan merah 2. Kumpulan purple. Hai, saya. Mana? Kan bola sendiri bukan? Wah, bukan bola sendiri. Ya ke? Oh, dah banyak. Okey. Permainan yang ke 3. Pilih colour melalui topik. Pilih color melalui topik. Macam tadi tampuk. Tampuk. Kita akan tepuk baju, orang akan pakai kembali. Dia kena cepat lah. Itu dia. Okey, purple. Lawan dengan merah cepat seri. Jaga ready. Ready. Pusing. 1, 2, 3, 4. Alright, jalan. Mana pakai tu? Sana. Alright, settle. Go. Merah. Let's go. Jom. Sini, sana. Dah confused dah. Okay, last. Alright. Ini alamak, purple. Last. Merah. So, pemenang dia adalah purple. Tolong. Kenapa nak tanam beton? Kumpulan 1, tengok siapa? Hai, ikut. Kumpulan 2. 2 siapa? 2. Power. Tengok. Tak lihat. Tunggu 2 kot. Oh, sikit lagi. Wow. So ni seri. Nanti ni game penentuan siapa menang. Petang ada lagi tak? Tak ada. Habis dah. Kita dah lansamkan. Petang bebas. Kita baru lepas aktiviti sukan nikah.
Sekarang pukul 12. Kita nak balik bilik, tukar baju. Kemudian kita pergi makan tengah hari pukul 12.30. Of monkeys. Mana? Onyet. Onyet. Okay guys. Kita nak pergi makan tengah hari. Pukul 12.30. Tapi kunci tertinggal. Lupa nak ambil. Dah tak boleh buka pintu. Kita tanya receptionist. Ada kunci spare tak? Tapi kalau tak ada kunci spare macam mana? Ha? Kalau kunci tertinggal macam mana? Kalau dia punya kad. Tertinggal dekat mana? Keluar lupa nak cabut. Oh, kunci kan tertinggal dalam bilik. Pasal kunci? So nanti cakap return balik 2 kunci lah. Ni tak payah return lah. Kena return waktu Dua check sekali out. lah saya cakap. So, okey. Okey, baik Nasib. Nasib baik dapat kunci spare. Where are the boy? Down. Bagi balik 10 tadi. Kekoi. 10 tak ada free. Oh, dia free. Oh, dia free. Ni sebab dia budak-budak. Bukan, sebab tadi dah bayar. Lepas tu siapa nak masuk ni free. Oh, satu hari satu bayar sekali je. Dia sebelah je lah kan? Yelah sebelah je. Ni macam dekat ni je. Itu beli berapa itu? 10 lah. 16. 18 ke 16? Dia spek mata boleh lah harga dia. Dia RM10. Banyaknya baju dia cakap. Hah? Oh mandi nak tu. Dia nak mandi. Hah? Lembo dia nak lembo. Topi nak topi. Ni topi dia. Topi. Hah? Ada baju. Ni baju perempuan je. Misha tengok ni turtle besar. Ni turtle. Untuk ni berapa harga dia tu? 59. Ada baju RM5. Ni baju yang besar.
seksi. Oh, baik, jatuh. No. No. Anu. Baju. Ini macam. Mau nak kerja apa? Ada essential. Ada ini yang kita nantikan. RM4.50. Okey. Google. Tak nak Hashim. Makan Hashim je. Mama, my house. Kita tengok air boleh je RM4 kan. Kalau air kok tu RM4.50. Mama, ya abang raya. Baru tercapai segala maksudku. Waktu engkau turun pada ni datang semua ni. Pergi main carom lah. hingga ke Jiwaku sering saja bertanya, andaiku Pulang semula. pasti tiada yang curiga. Dia nak naik kat tangga ke naik kat pantai. Okey, hari ni hari ketiga. Hari ni lain sikit, kita tak ikut. Ini kita special Kita tak edition. ikut resort punya activities. Buat modal sikit. Bawa modal Demi sikit. Ni private lah, private tour. First kita pergi Maldives dulu. Okey. Lepas tu yang kedua tengok pada keadaan. Tapi ada 4 poin tau. Maldives, Pulau Baru, Pulau Lima dengan tengok kebun. 4 point. So, kita akan balik. Dia tempoh 4 jam. 12 kita balik. Tapi tempat makan tak? Itu penting. so balik kita makan Kita lah. balik hotel makan. Sekejap. Okey, kita dah nak pergi tengok penyu.
Lepas tu kita pergi snorkeling dengan tim kita. Okay, bye-bye. Di Little Maldives, Ya betul, dah sampai dekat aktiviti, Maldives. aktiviti dia lebih kepada angkat gambar je lah. Siapa yang nak snorkeling, itu dah sesuai lah kot. Ambil gambar. Tak snorkeling, tempat lain kita snorkeling. Okay, kita dah selesai. Checkpoint kedua. Penyu. Ada 3 ekor penyu tadi. Banyak lah. Ada 3. 3? Ramai. Ada 10 ekor. 10 ekor. Ada warna hitam, warna biru. Ada warna merah. Jaket, pakai jaket pun ada. Yang wanita tu macam tahu je. Penyu berjaket pun ada. Penyu berjaket pun ada. Ha? Tu kali saya nampak punya jaket banyak kaki dua. Kita telah sampai final checkpoint yang keempat. Kita balik, dia balik. Biar flip. Okey, siap pula.
balik ke resort. Pukul 7 sampai pukul 10. Rumah no children allowed under 12. Ha. Okey. Jangan ambil yang berat. 4 kilo berat tu. Kena kaki nanti. One, two, three. Hai, malam ni kami nak pergi company dinner MZK. Tema untuk company dinner adalah putih dan denim. Syukur Sahabat Idari dengan izinnya kita semua berada di sini pada malam ini. Diucapkan jutaan terima kasih kepada pihak pengurusan MZK di atas pengajuran company trip ke Laguna Redang, Terengganu pada tahun 2026. 2027 kita tak habis ya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiri company trip Mitra Trip MZK pada tahun 2026 di Kepulauan Merak. Beri tepukan kepada semua. Terima kasih Tuan Pusi dan organizer kita. Berikan satu tepukan kepada organizer kita yang diketahui oleh dia dan rakan-rakan. Untuk makluman, trip kita kali ini merupakan trip kita yang kedua ke Pulau Redang. Sebelum ni, trip kita yang pertama pada 2013. Sekarang ni dah 2026, bermakna kata dah 12 tahun lah. 12 tahun. Saya pun tak nak cakap banyak. Sebab mengurusi dan menjeling beberapa kali. Dan saya harapkan saya bukakan majlis kita pada malam ini. Malam ini dah buka dah tadi. Jadi saya rasmikan kita punya company trip pada tahun ini 2026 sehingga semoga tahun-tahun yang akan datang kita ada tempat-tempat yang menarik belakang. Okay, cuma saya rasa amat berkuat bersama dengan LAK sebab yalah, kalau kita kata dah kali kedua kita dapat ini dan saya nampak kerjasama antara kita adalah amat baik dan bagi saya sangat-sangat berterima kasih kepada semua lah yang memberi kerjasama kepada MZK dan membawa MZK ke tahap ini lah. Alhamdulillah, itu saja. Saya harap kita sama-sama berdoa MZK akan terus sukses di masa depan, InsyaAllah. Itu saja dari saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan kepada Encik dan atas ucapan ringkas, padat dan berwibawa. Dimenangi oleh bola tampar hari itu kita ada berapa dua kumpulan kan? Kumpulan purple dan merah. Okey. Yang kumpulan yang memenangi permainan pertama bola tampar adalah kumpulan purple. Okey, terima kasih kepada Datuk. Mari
yang ditunggu-tunggu, yaitu cabutan kedua. Untuk maklumat semua, cabutan kedua kita ini adalah hadiah yang disumbangkan oleh pihak syarikat dan sebahagian lagi sponsor oleh bos SDK. Maknanya semua bos kita lah. Berikan untuk pada bos-bos kita yang bermurah hati. Malam ini kita ada 6 orang yang bertuah. Tuah ayam nampak di kaki. Wah, tu dia. Tuah manusia dari siapa kita tahu. Kita akan mencabut hadiah untuk tempat ke-6. Okey, nombor siapa tu? Hadiahnya adalah microwave oven. Brand Panasonic. Dengan barangan robot vacuum H Pablo brand Xiaomi. Menangnya 03 Hai, dia kosong menang. 427. Aku dah mula curiga. Dengan barangan kosong hilang naik, kosong hilang. Google TV 50 inci brand Skyward model 57960 panjang. Menangnya 1028. Allahu Akbar. 2.125 gram. Kemas 999. Jatuh kepala. Duduk. 10. 5590. Terima kasih SDK bagi kerja. Tapi kenapa boleh kalah? Terima kasih Cik Zahid, Cik J, Cik Aziz. Terima kasih.
Many hours later. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jauh. Kau pakai baju. Kau punya. Tengok gambar macam mana? Tak jelas. Nak pulang ke? Nak ke saya? Yang ni balik. Cepat. 648. Alhamdulillah sekarang ni hari terakhir kita di Pulau Redang. Laguna Redang Resort. Yes, kita pun dah nak check out. Berapa malam kita? 4 hari 3 malam. Ya, hari dengan Kan 4 hari 3 malam. Kita bermula daripada hari Jumaat malam sampai hari ini, hari last, hari Selasa. Alright. And then pada malam semalam juga kita ada malam pemuncak, iaitu kita ada dinner trip kita, dan adalah sumbangan sikit daripada bos-bos kita. Terima kasih kepada MZK kerana banyak sumbangan yang dibagi ya. Semoga MZK lebih maju untuk ke depan, dan kita punya bonding untuk kerja kita boleh dapat Ukuah kita, pun. ya betul, kita bersemangat lah. Tak adalah kita rasa macam tak best kan. Maknanya kita setiap tahun company bagi kita reward, kita bagi balik apa yang company nak. InsyaAllah. Okey, jadi kita sekarang ni tengah check out. Kita nak naik ferry. Ferry pukul berapa? 11.30. 11.30 kot. 11.30. Jadi kita akan pergi ke Kuala Terengganu. Kita akan naik bas balik ke Puchong. Bye.